Jenis orang Islam, jenis tak hina orang lain. Sebab itulah kita mengaji tinggi mana pun, ibadat kita banyak lagu mana pun, kita biarlah, kita jumpa orang, kita jangan rasa kita lebih baik daripada orang. Itu tawaduk orang panggil. Siapa tawaduk macam ni, Allah angkat dia, tak akan jatuh dulu kini selama. Jalan-jalan tengok orang lelaki pakai ratamah tekok, seluar pendek pula, kita pakai jubah, pakai serban. Adakah yang dibuat itu haram? Memang haram, mendedahkan aurat, pakai ratamah. Maka kita kata yang haram itu tidak salah. Itu syariat. Dari segi tarekat, dari segi hakikat, kita jangan rasa kita lebih baik daripada dia. Hak tadi kita tegur itu syariat, satu kewajipan. Harap, tapi jangan bila kita berlalu pergi, aku lebih baik daripada dia. Mungkin dia lebih baik daripada aku di sisi Allah. Faham lagi? Bawa hak tu sampai mati.